Alright, di depan aku ni ada Adidas Predator 25 Elite Fold Over Tongue Firm Ground warna putih biru ataupun dipanggil Polar Victory Pack. Cuba tengok dekat-dekat. Dia ada warna putih, biru dan metallic silver dekat tepi tu. Tapi ini bukan kasut aku lah. Ini ialah kasut customer yang order waktu adik aku pergi trip ke Japan bulan 2. Baru-baru ni je. Dia baru je balik ni kan. So inilah kasut customer. Ini kasut siapa? Ini ialah kasut salah satu player dalam Liga Super Malaysia. Dalam salah satu tim yang besar. Aku tak boleh bagi tahu siapa lah. Tapi ni kasut ni order sebab ni pun saiz 10 UK. Obviously bukan saiz akulah. So ni kali kedua dah aku dapat order kasut ni. Memang cantik kasut ni, especially kepada yang suka sangat warna putih. Ada orang dia suka warna putih ataupun warna hitam. Dia tak suka warna yang flashy-flashy sangat. Ada orang suka warna flashy-flashy macam warna kuning ke orange ke pink kan. Ada orang dia suka klasik putih biru macam ni sahaja. Daripada segi teknologi sama je macam Predator 25 Elite yang semua release tahun ni lah. Korang akan ada Hybrid Touch 2.0 and then korang ada Control Frame 360, bukan, Control Frame 2.0. Tapak je lah Control Frame 2.0 nama dia. And also di Strike Skin, getah ni lah. Getah Predator lah. Predator mestilah kena ada getah. Dan juga korang punya fold over tongue ni. And ada tulisan Predator warna biru dekat tepi ni. Okay, adjust. And selain daripada boot ni, of course bila beli yang Elite dapatlah bag Predator ni. Bag Predator ni sama je macam Predator 25 yang lain. Dia dah bagi macam bag yang dulu kalau bag dia macam yang berlubang-lubang kan, macam mesh type kan. Sekarang ni bag dia macam inilah. So bulan 4 nanti 11 sampai 22 April selepas raya nanti aku pula akan pergi ke Japan dengan adik aku. So aku akan buka order kasut bola. Tengoklah kasut bola apa ada dekat situ. Aku maybe akan buka grup WhatsApp sementara waktu aku pergi dekat Japan punya trip lah. Dan aku akan make order kasut bola lah kat sana. Senang bila aku ada kat sana. So kalau nak join grup tu, maybe korang boleh tekan link dekat bio aku. So, what do you guys think about Adidas Predator 25 Elite Fold Over Tongue berwarna putih ataupun Polar Victory